Aku tertanya-tanya, apakah harga sebuah nyawa andai dunia ini sudah tidak lagi bernyawa, hanya kerana layu pada serakah tangan manusia. Afiq, Mak rasa Mak dah tak kuat. Udara ni udara macam pepa rumah. Mak, maafkan Afiq, Mak. Afiq tak mampu buat semua ni. Bukan salah kamu. Manusia sendiri yang lalai. Kalau kamu ada peluang, Ibu yakin kamu mampu buat semua. Jika doaku mampu menjadi hujan, akan kubersihkan luka bumi ini agar namamu hidup kembali pada udara yang segar dan hijau. Apa tu? Jomlah kita pergi sana. Kau ni siapa? Daripada mana kau datang ni? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Aku Afiq, dari masa depan. Masa depan? Kau bergurau ke apa? Ya, masa depan. Korang tahu tak, dekat masa depan, udara, air semua tercemar. Sampah berlonggok-longgok. And manusia berebut-rebut nakkan sumber air dan sumber makanan. Kalau kita tak mula perbaiki bumi ni hari ni, generasi masa depan akan terima akibatnya. Sekarang semuanya nampak okey. Ha, itulah silap kamu semua. Langsung tak nak ambil tahu tentang alam sekitar. Biar aku tunjukkan korang masa depan. Jadi, apa yang kita orang boleh buat untuk mengatasi masalah ini? Ha, senang je. Macam ni. Awak, kau masak-masak ni. Tak boleh tahu. Awak hantu pembunuh tu. Hai guys, hari ini kita nak selamatkan bumi. So kita akan mulai dari sini, dari komuniti kita. Kalau ada seorang yang buat, orang lain pun mesti ikut. Kalau macam tu, mungkin masa depan kita ada harapan. Mungkin ada harapan. Ketika itu, aku akhirnya sedar. Walaupun aku telah mengkhianati peraturan dunia dengan merentas masa, tidak sedikit wujud penyesalan dalam diriku. Apa yang aku lakukan ini lahir semata-mata demi kebaikan sejati. Aku sanggup mengorbankan nyawaku sendiri asalkan tidak perlu menyaksikan bumi ini rebah, hancur dan dicemar oleh keji